Seterusnya, saya menjemput Yang Berhormat dari kawasan Kamunting untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Timbalan Speaker, yang berhormat Menteri Besar, yang berhormat Esko, ahli yang berhormat sekalian, ketua agensi. Terima kasih atas ruang untuk saya turut serta dalam perbahasan belanjawan negeri pada tahun ini. Sebagai panduan dalam mengurus amanah ini, marilah kita mengingati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha na'iman ya'uzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap keputusan belanjawan, sama ada peruntukan, dasar atau projek, mesti berpaksikan amanah dan keadilan kepada rakyat. Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah paling bermanfaat kepada manusia. Justru setiap langkah fiskal dan pembangunan negeri itu mestilah memberi manfaat sebenar kepada rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi kesan yang terasa dalam kehidupan mereka. Saya menghargai usaha kerajaan menyediakan belanjawan ini, namun sebagai sebahagian daripada proses semak dan imbang adalah penting untuk kita menilai keberkesanan strategi yang dibawa, memastikan keutamaan yang tepat dan memperhalusi ruang yang masih belum menyentuh keperluan rakyat sepenuhnya. Timbalan Yang di-Pertua merujuk muka surat 51 hingga 56 buku Laporan Ketua Audit Negara 3/2025, data akaun belum terima Kerajaan Negeri Perak telah melonjak 102.8% daripada 187.74 juta pada 2023 kepada 380.70 juta pada tahun 2024. Lonjakan ini membuktikan kegagalan kerajaan mengutip hasil yang sepatutnya diterima. Peningkatan akaun belum terima sebanyak 192.92 juta menandakan kelemahan mekanisme kutipan dan penguatkuasaan longgar. Walaupun kutipan hasil kerajaan negeri tahun 2024 menunjukkan peningkatan, namun usaha kutipan untuk mengurangkan akaun belum terima perlu dilaksanakan secara berterusan dan efisien. Cukai tanah berjumlah 138.73 juta, naik 9.95 juta. Laporan audit juga menunjukkan tunggakan besar daripada agensi kerajaan sendiri. GLC kerajaan sendiri gagal membayar. Kerajaan tidak bertindak tegas. Ini memberi gambaran kelemahan pentadbiran dan masalah struktur dalaman. PKMP, SSI, PPP, NPK dan MBINS. Tunggakan berjumlah 25.57 juta melibatkan 1,679 lot. Gagal diselesaikan cukainya. Ini bukan isu kecil tetapi kegagalan sistemik. Remisen diluluskan 1.32 juta. Bayaran selepas remisen 218,250 sahaja. Kerajaan sudah memberikan potongan diskaun tetapi agensi masih tidak membayar. Dasar remisen gagal dan hanya menyebabkan hasil negeri berkurangan. Jika GLC sendiri tidak bayar cukai, mustahil kerajaan mampu kuatkuasakan sepenuhnya undang-undang kepada rakyat. Jualan air laut naik 183.92 juta, 358.8%. Lonjakan hampir 400% dalam setahun. Kenaikan harga air laut bermula Januari 2024. Jadi kita harapkan bukan hanya sekadar atau hanya revenue atas kertas, tetapi ia akan diterjemahkan pada
belanjawan ataupun kutipan yang akan datang. Saya tertarik juga dengan ansuran sewa beli RPA turun 28%. Jadi penurunan ini mencerminkan bebanan rakyat semakin meningkat. Kemampuan membayar merosot, isu kos sara hidup adalah faktor utama. Tuan Yang Timbalan Dipertua, struktur hasil negeri masih tidak berubah seperti mana yang disebut oleh Ketua Pembangkang. Tahun 2023 mencatat 560 juta hasil cukai, meningkat 10.3% berbanding 2022. Namun, pertumbuhan ini sebenarnya tidak datang daripada sektor baharu. Sebaliknya, 98% daripada peningkatan hanya berpunca daripada cukai, tanah dan royalti. Dua sumber ini sahaja menyumbang 55.1% hasil cukai negeri. Satu tahap kebergantungan yang sangat tinggi dan berisiko. Cukai tanah meningkat 19 juta, royalti meningkat 32 juta. Ini bukan menunjukkan transformasi ekonomi, tetapi sekadar peningkatan kutipan daripada sumber lama. Sektor lain kekal kecil, cukai hiburan naik hanya 0.19 juta, cukai keluaran hutan turun 0.14 juta, cukai parit tali air turun 0.03 juta. Ini membuktikan tiada pemerkasaan sektor baharu seperti pelancongan, digital atau logistik. Kita mengharapkan tahun 2026 dengan peruntukan besar kepada sektor pelancongan sebanyak 18.67 juta cukai dari sektor ini akan terus meningkat. Puan Yang Dipertua, Timbalan Dipertua, walaupun hasil keseluruhan meningkat kepada 1.213 bilion, pertumbuhan ini bergantung pada faktor tidak stabil seperti harga komoditi dan rebound ekonomi pasca pandemik. Ia tidak mencerminkan kestabilan jangka panjang. Beberapa kajian menunjukkan ekonomi dunia akan ada masalah pada tahun 2026. Menurut OCBC Bank, ekonomi global memasuki 2006 dalam fasa yang perlahan, terpecah namun stabil. Institusi seperti International Monetary Fund, IMF dan lain-lain memberi amaran bahawa konflik perdagangan, tarif dan ketidakpastian dasar antarabangsa memberi tekanan kepada pertumbuhan global. Timbalan Yang Dipertua, saya cadangkan supaya kerajaan segera memperbagaikan sumber hasil melalui sektor bernilai tinggi agar Perak tidak terus bergantung kepada model ekonomi tradisional. Perak 95% hasil cukai bergantung pada cukai tanah dan royalti. Selangor kalau kita lihat kurang 50% bergantung pada sumber tradisional. Selebihnya daripada sektor moden. Ekonomi berasaskan elektrik, elektronik, hub logistik, ekspor. Pulau Pinang dapat menambah hasil melalui aktiviti industri dan pelaburan. Tidak perlu bergantung kepada hasil tanah atau royalti. Johor semakin berkembang sebagai pusat pelaburan ASEAN. FDI tertinggi negara beberapa tahun kebelakangan. Industri, logistik, pelabuhan, sumber hasil moden berkembang pesat. Johor sudah bergerak menjadi hub ekonomi moden. Sarawak kalau kita lihat tidak lagi hanya bergantung kepada minyak dan gas. Tenaga boleh baru, hydropower export, hydrogen economy. Kedah juga tidak bergantung, walaupun bergantungnya banyak juga pergantungannya kepada hasil bumi, tapi dia telah mula mengorak langkah kepada sektor ekonomi moden. Dia mempunyai beberapa pemacu ekonomi baru, ladang solar berskala besar, kilang, E&E dan semiconductor di Kulim High Tech Park, projek data center yang telah berkembang sejak 2022. Ini menjadikan struktur ekonomi Kedah lebih moden walaupun hasil negeri belum tinggi. Kesimpulannya, jika kita bandingkan dengan negeri-negeri tadi, Perak masih tertinggal dari sudut kepelbagaian hasil. Negeri ini berjaya menambah hasil tanpa membebankan rakyat kerana mereka membangunkan sektor bernilai tinggi. Perak pula masih bergantung kepada model ekonomi lama. 95% hasil cukai datang daripada cukai tanah dan royalti. Perak perlu menambah pendapatan tanpa menaikkan cukai tanah atau mengharap royalti. Gerakkan aset, manfaatkan teknologi hijau, digital, utility dan inovasi industri. Inilah model pendapatan moden, bukan hanya bergantung pada hasil tradisional yang semakin mengecil. Lumik, Kigip adalah projek
yang boleh menjadi sumber ekonomi baru untuk Perak. Tetapi pada hari ini ia masih belum mencapai tahap yang boleh menggantikan kebergantungan kita kepada cukai tanah dan royalti. Potensi itu ada, tetapi potensi saja tidak menghasilkan pendapatan. Apa yang kita perlukan ialah pelaburan sebenar, industri sebenar dan pelaksanaan yang konsisten. Kita tidak menolak projek ini, tapi kita menuntut supaya projek ini benar-benar menjadi enjin ekonomi baru, bukan sekadar projek dalam brosur. PMX sudah datang 2 kali di Krian dan perkembangan Kigip yang terkini. Timbalan Dipertua di Kemunting. Kerajaan sedang giat membina berbagai tapak industri baru, Liumi, AHTV, HIP, SVTP, Kigip. Di samping itu juga, negeri ini mempunyai tapak industri yang sedia ada. Antara Goping Industrial Park, IGP International Industrial Park, Ipoh, Kemunting Industrial Park dan lain-lain. Di Kemunting, saya dapati terdapat permasalahan yang berlaku di tapak sedia ada dan ianya tidak diselenggara dengan baik, seolah dipinggirkan. Jalan rayanya usang, rosak, berlubang, tidak sesuai untuk trafik lori berat, perparitan lama dan tersumbat, akibatnya banjir, kilat berlaku, lampu jalan tidak mencukupi. Ini menyebabkan isu keselamatan dan jenayah. Kecurian kabel, gangguan bekalan air, tekanan rendah, elektrik tidak stabil, jalan masuk sempit. Jadi lori suka masuk ketika hujan sebab jalan mendak. Longgongkan sampah industri, dibuang secara pukal. Jadi kebanyakan kilang-kilang ini di era 1980-an dan hingga 2000 tanpa ada modernisasi. Jadi kesan tempias ini dirasai rakyat setempat dengan kurangnya peluang pekerjaan kerana kawasan Kemunting tidaklah sebegitu besar dan ianya menjadi bandar satelit yang menyokong pekan-pekan kecil. Persoalan saya, apakah ada langkah dan tindakan untuk memberi nafas baru kepada tapak perindustrian sedia ada dan menarik pelabur baru ke sana? Kemunting Industrial Park adalah salah satu daripada nadi juga ekonomi untuk diri Kemunting. Orang Kemunting perlu ada peluang pekerjaan kerana rakyat sedang menghadapi kos sara hidup yang tinggi sekarang. Timbalan Dipertua, kos sara hidup tidak mampu lagi ditanggung. Kita bukan lagi bercakap soal kesempitan. Kita sedang menghadapi krisis kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia, harga makanan meningkat 17 ke 20% sejak 2020. Di Perak, inflasi makanan pula kekal antara 4.5 hingga 7% setahun. Dan ini adalah kategori perbelanjaan yang paling besar bagi B40 dan M40. Tetapi pada masa yang sama, median gaji pekerja Perak hanya sekadar 2,100 hingga 2,300. Antara yang terendah di Semenanjung. Maknanya mudah, Tuan Timbalan yang Pertua, harga naik laju, gaji naik perlahan, kuasa beli jatuh, rakyat semakin susah. Sekarang 6 daripada 10 rakyat Perak hidup bulan ke bulan tanpa sebarang simpanan kecemasan. Semua kumpulan rakyat terkena. Ibu bapa di Ipoh, Taiping, Parit Buntar terpaksa memotong perbelanjaan makanan daripada ayam 2 ekor kepada beli seekor saja. Anak muda Perak menangguh untuk berkahwin, membeli rumah dan sebagian besar berhijrah ke luar negeri kerana gaji di negeri Perak tidak boleh menampung kehidupan mereka. Pesara pula hidup dengan simpanan kecil sedangkan kos ubat, rawatan dan keperluan asas semakin meningkat. Timbalan Dipertua, ini bukan cerita rekaan, ini realiti di pasar, di kilang, di kawasan perumahan. Belanjawan 2026 banyak insentif untuk rakyat. Alhamdulillah. Insentif belanjawan negeri tidak menyelesaikan kos sara hidup sebenarnya. Belanjawan negeri Perak setiap tahun memperuntukkan pelbagai insentif. Insentif yang diumumkan tidak mengubah keadaan hidup rakyat. Ia tidak menurunkan kos sara hidup. Ia hanya menampal luka sementara tetapi tidak merawat penyakit sebenar. Kerajaan negeri memberi bantuan one-off kepada pelbagai kumpulan. Pelajar, belia, ibu tunggal, pesakit dan lain-lain. Masalahnya 100-200 langsung tidak menangani inflasi makanan yang naik setiap bulan. One-off bukan penyelesaian struktur, one-off hanyalah ubat tahan sakit. Kerajaan umum geran-geran kecil
tetapi apa gunanya geran jika sewa kedai naik? Kos bahan mentah naik, kuasa beli rakyat merosot. Peniaga tutup kedai bukan sebab tidak ada geran daripada kerajaan, tetapi sebab tiada pelanggan yang mampu membeli. Kerajaan negeri umum peruntukan kepada peladang, tetapi isu asasnya adalah kos baja naik. Kos makanan ternakan naik, import makanan masih tinggi, rantaian bekalan tidak cekap. Selagi Perak tidak membina ekosistem agro makanan yang moden dan produktif, harga barang dapur tidak akan dapat diturun. Kita mengharapkan projek-projek mega ini seperti Lumi, KIGIP, HTV dan sebagainya, harapannya dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat Perak. Persoalannya, adakah kerajaan telah mempunyai perancangan lengkap untuk menyediakan tenaga mahir bagi mengisi industri yang bakal dilaksanakan ini? Atau rakyat Perak hanya melihat bangsa asing nanti datang dengan gaji yang lumayan? Sehingga hari ini majoriti pekerjaan baru di Perak masih dalam kategori gaji rendah. Sebabnya mudah, kerajaan punca sebenar adalah kos sara hidup. Gaji di Perak terlalu rendah. Harga makanan naik akibat rantai bekalan tidak stabil. Perak bergantung juga kepada import makanan. Peluang pekerjaan bernilai tinggi terlalu sedikit. Ekonomi Perak masih berpaksikan sektor tradisional. Belia berhijrah dan pembayar cukai berkurang. Selagi akar masalah ini tidak selesai, apapun insentif yang diumumkan akan menjadi kosmetik, bukan penyelesaian. Rakyat hanya mahu tiga: harga barang stabil, gaji yang boleh menampung hidup, peluang pekerjaan berkualiti. Saya menggesa kerajaan negeri untuk mengubah pendekatan. Jangan hanya bangga dengan angka peruntukan, fahami penderitaan rakyat di bawah sebenarnya. Kerajaan negeri perlu menyediakan pelan menurunkan kos sara hidup, bukan sekadar bantuan one-off. Perak memerlukan pembaruan ekonomi sebenar, bukan kosmetik politik. Saya cadangkan pertama, kerajaan negeri fokus kepada menaikkan pendapatan rakyat. Ini termasuk menarik pelaburan, sektor bergaji tinggi seperti teknologi hijau, peranti perubatan dan digital, serta memperkukuh TVET agar anak Perak dilatih untuk pekerjaan yang memberi gaji lebih baik. Upskilling pekerja muda melalui kerjasama industri, membina Perak skill guarantee, jaminan pekerjaan selepas latihan. Saya meninjau program PASAK. Programnya penempatan pekerjaan, latihan kemahiran, program pembangunan keusahawanan belia, program TVET belia, program pembangunan graduan. Cuma, pertamanya, data outcome tidak konsisten. Jumlah peserta latihan dipapar, tetapi kadar penempatan kerja selepas latihan jarang diumumkan. Kita tidak nampak impak sebenar. Yang kedua, fokus terlalu luas. Banyak yang dibuat oleh PASAK, menyebabkan keberkesanan jangka panjang berkurang. Perlu fokus khusus seperti sektor-sektor yang strategik. Rare earths, biotech, pertanian bernilai tinggi. Yang ketiga, kebergantungan tinggi kepada Carnival Kerjaya. Banyak resume dihantar tetapi kadar sebenar pencari kerja diterima adalah rendah. Mismatch kemahiran industri masih tinggi. Industri Perak masih kekurangan tenaga mahir sebenar. Welder, juruteknik, elektrik, automasi. Latihan PASAK masih belum cukup align ataupun selaras dengan keperluan industri semasa. Saya cadangkan PASAK itu sendiri perlu diperkasa untuk menangani keperluan industri di Perak, khususnya Lumi, KIGIP dan industri semasa harapan yang sedang kita bangunkan ini. Kedua, kos makanan perlu distabilkan melalui dasar keterjaminan makanan. Negeri perlu memperluas pengeluaran beras, sayur dan ternakan, memendekkan rantaian bekalan serta menubuhkan hub agro makanan negeri bagi mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Kerajaan tidak serius dalam menangani masalah ini. Peruntukan untuk Jabatan Pertanian bagi maksud pembangunan hanya 8 juta seperti yang disebut oleh YB Sungai Manik tadi. 2026 sama saja peruntukan pembangunan dengan 2025. Untuk veterina bagi maksud pembangunan tahun 2025 hanya 2.5 juta. Kurang dari 2025, 3 juta. 3 juta atau lepas 3 juta tahun ni 2.5 juta. Inilah yang berperanan, agensi yang berperanan untuk mengawal, memastikan security makanan. MB umumkan 30 juta itu belanja pertanian, belanja mengurus, alarm, gaji, perjalanan penyelenggaraan dan sebagainya. Tetapi yang kita mahu lihat ialah pembangunan yang akan dibuat oleh agensi ini. Yang ketiga, komponen terbesar kos sara hidup ialah perumahan.
Kita perlukan rumah mampu milik sebenar bawah 180,000. Yang Kita berhormat, perlukan masa sudah tamat. sikit. Sila 3 minit. Kita perlukan rumah mampu milik sebenar bawah 180,000. Program sewa jangka panjang dan pengurangan premium tanah untuk pembeli rumah pertama. Keempat, kerajaan negeri harus mempercepat pengangkutan awam murah dan efisien, termasuk rangkaian bas elektrik dengan pas bulanan yang rendah untuk mengurangkan kos petrol dan penyelenggaraan kenderaan. Saya cadangkan satu kerangka jangka panjang jaminan akses kepada air, internet, pendidikan awal dan penjagaan warga emas pada kos rendah supaya keluarga tidak terus menanggung beban yang semakin meningkat. Saya kembali kepada isu tempatan. Dalam tempoh 2 bulan ini sudah 2 kali banjir melanda di Kampung Ting, di mana banjir yang buruk telah berlaku pada 23 bulan 10 2025 yang lalu. Saya telah bangkitkan isu banjir ini dari sejak mula saya masuk Dewan ini. Hotspot banjir di Kampung Expo, Sungai Relong, Kampung Batu Lima, Kampung Jana, Kampung Baru, Kampung Sungai Ranting, Taman Bestari. Satu jajaran longkang yang menghubungkan antara Sungai Ranting, Kampung Baru dan Kampung Sungai perlu dilaksanakan. Infrastruktur di Kampung Sungai Relong dan Kampung Batu Lima masih tidak sempurna. Tiada aliran perparitan yang sempurna. Saya harapkan pihak kerajaan mengambil tindakan menyempurnakan infrastruktur ini kerana sistem perparitan yang ada tidak dapat menampung limpahan air sungai apabila hujan. Saya juga merakamkan terima kasih kepada agensi yang terlibat dalam operasi banjir baru-baru ini. Pihak JPS telah mengorek bagi meningkatkan kapasiti takungan banjir di Kampung Expo baru-baru ini. Alhamdulillah untuk menghadapi risiko banjir yang akan berlaku. Saya mohon juga satu kajian menyeluruh bagi pelan mitigasi banjir antara JPS, MPT, JKR, KTM dilaksanakan seberapa segera. Terima kasih Yang Di-Pertua, akhirnya di Kampung Bukit Jana, Kemunting ada sebuah kawasan rekreasi air terjun yang menjadi tumpuan penduduk sekitar Kemunting untuk beriadah bersama keluarga. Dengan kualiti air kelas 1. Ianya merupakan sumber air bersih alternatif kepada penduduk sekitar. Baru-baru ini, Persatuan Warisan Taiping bersama penduduk kampung dengan kerjasama The Habitat Foundation, Penang telah mengadakan satu kajian awal mengenai kewujudan tapak-tapak bersejarah yang dipinggirkan berkaitan sejarah pelombongan biji timah di Bukit Jana. Di sana terdapat kawasan saliran air yang dibina menggunakan teknologi susunan batu kuno dengan taburan yang sangat luas, namun kini terbiar menjadi belukar. Kewujudannya sangat signifikan dengan Taiping sebagai sebuah bandar warisan. Melalui kajian awal ini juga didapati ianya sangat kaya dengan kepelbagaian hidupan, terutamanya kepelbagaian haiwan. Merujuk kepada kajian yang bertajuk The Amphibian Diversity of Bukit Jana, Taiping, Perak, terdapat 24 spesies katak telah direkodkan menghuni kawasan Bukit Jana. 7 spesies katak telah dijumpai sekeliling habitat manusia dan berdekatan dengan kaki bukit, manakala katak hutan dijumpai berhampiran sungai, anak sungai dan lantai hutan. Ianya menyumbang kepada 22% daripada 107 spesies katak yang telah direkodkan di Semenanjung Malaysia. Saya mengharapkan ada pihak dari agensi kerajaan mengambil inisiatif untuk menerokai perkara ini lebih mendalam supaya khazanah warisan dan alam ini dapat dipelihara. Sebagai penutup perbahasan ini, izinkan saya menegaskan bahawa belanjawan bukan sekadar dokumen angka, ianya adalah cerminan keberanian kerajaan memilih antara kosmetik politik atau penyelesaian sebenar untuk rakyat. Belanjawan yang baik bukan diukur oleh jumlah peruntukan tetapi keberkesanan pelaksanaannya, bukan berapa banyak diumumkan tetapi berapa banyak yang benar-benar sampai ke tangan rakyat. Akhirnya saya menyokong semoga ianya dapat dilaksanakan dan terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.